Akhir pengucapan substantif daripada kedua-dua belah pihak. Sekarang tibalah masanya untuk kita ke sesi pembidasan. Dipersilakan YB Menteri Pertahanan daripada Perwakilan Kerajaan, YB Muhammad Hazri, untuk memulakan pembidasan beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum. Terima kasih Yang di-Pertua Dewan Kerajaan Pembangkang, sidang hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hulurkan kepada anda semua terima kasih kerana sudi datang menonton usul cadangan yang kami bentangkan pada hari ini. Cukup mulia sifatnya. Namun, sebelum saya terus kepada sesi menganalisis segala permasalahan yang berlaku di dalam Kabinet Pembangkang, mohon untuk saya tunjukkan 3 permasalahan yang berlaku di dalam Kabinet Pembangkang akhirnya menyebabkan kes mereka terjerat. Pertama, pada hari ini, seorang ketua pembangkang memang kacak dan bergaya dan suaranya memang lunak untuk kita dengar. Namun penghujahannya skontang semata-mata. Jika anda sedar di penghujahan beliau terletus daripada mulutnya mengenai frasa kemungkinan. Saya buktikan kepada anda apabila beliau katakan segala permasalahan yang berlaku pada ketika dulu kemungkinan akan berlaku apabila kita jalankan sekali lagi. Maknanya pada hari ini, apabila saya pun boleh berhujah begitu, apabila kita lakukan pilihan raya ini, kemungkinan tak akan berlaku masalah itu. Sebab itulah keadaan kemungkinan tidak boleh dibawa di dalam Dewan Perdebatan pada hari ini. Jika mereka katakan kemungkinan berlaku masalah, kami tunjukkan kemungkinan tidak berlaku masalah, perdebatan ini sampai kiamat pun tidak akan berjumpa titik penyelesaian penghujahan pada hari ini. Itu permasalahan ketua pembangkang, walaupun lunak suaranya tapi kontang isinya. Itulah kekurangan yang ada pada diri beliau, walaupun yang lain lengkap segala-galanya. Itu masalah pertama. Kemudian, masalah kedua, apabila Datuk Chan tampil pada hari ini dalam Dewan Perdebatan, katanya mereka menuntut apabila kita lakukan pilihan raya ini, kami perlu memberi jaminan tidak akan berlaku masalah. Bermakna pertembungan ideologi di antara ketua pembangkang dan timbalan ketua pembangkang. Kerana apa? Ketua pembangkang berbicara mengenai kemungkinan. Kemudian beliau menuntut kami berikan kemungkinan tidak akan berlaku. Frasa jaminan tidak boleh sebenarnya dilakukan di dalam Dewan Perdebatan. Kerana apa? Kami bukannya Tuhan ataupun kami mempunyai mesin Doraemon untuk pergi ke masa hadapan untuk kita menilai apakah yang akan berlaku pada masa hadapan. Sebab itulah kami menilai kepada kapasiti hak demokrasi ini perlu diberi. Tidak perlu berbicara mengenai jaminan pada masa hadapan. Kita bukan siapa-siapa untuk menentukan jaminan pada masa hadapan. Saya manusia, anda manusia, kita bersama-sama makan nasi juga yang berhormat. Itu masalah kedua. Masalah ketiga pada hari ini menyebabkan permasalahan mereka tidak dapat mendirikan kes dengan baik. Masalah ketiga, katanya pada hari ini kami perlu buktikan apakah kekurangan sistem sekarang ini. Perdana Menteri telah jelaskan kepada anda, bukan sahaja kekurangan sistem, tetapi apabila kekurangan ini adalah sebab hak untuk pemilihan ahli majlis kerajaan tempatan bukan ada pada rakyat. Hak inilah yang kami katakan demokrasi yang perlu kita junjung sebagai rakyat Malaysia. Kita perlukan untuk mengundi siapakah ahli yang akan menjadi wakil kita, bukan saja senang-senang untuk kita berikan kepada kerajaan negeri menafikan hak kita sebagai seorang rakyat Malaysia. Sebelum saya terus kepada sesi pembidasan hujah setuju. Yang Muhammad, sebab itu kita perlu kembali kepada sejarah supaya kesilapan tidak berlaku. Kalau betul pun nak lakukan pilihan raya, apa penambahbaikan supaya ada kekangan masalah dulu tidak berlaku lagi? Yang di-Pertua Dewan dan juga yang berhormat bertanya soalan ini mengenai apakah penambahbaikan yang akan berlaku. Penambahbaikan yang akan berlaku mudah saja jawapannya. Ialah mengenai pemberian hak demokrasi yang sebelum ini tidak diberi. Itulah penambahbaikan apabila diberi kepada kita. Mudah menjawab persoalan ini mengapa beliau timbulkan. Baik, hujah seorang ketua pembangkang amat ganjil sifatnya. Katanya perkara buruk yang akan berlaku. Seolah-olah beliau mempunyai mesin Doraemon masuk ke dalam pintu untuk melihat apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Katanya berlaku penyelewengan. Ada masalah. Timbul persoalan di dalam pemikiran Kabinet Pembangkang. Apabila kita jalankan pilihan raya, pihak berkuasa tempatan ini berlaku penyelewengan dan ada masalah. Pilihan raya umum dan pilihan raya kecil juga ada masalah. Adakah kita tidak perlu menjalankan pilihan raya umum dan pilihan raya kecil? Persoalan inilah yang perlu dibuktikan oleh mereka jika mereka berbicara mengenai keadaan penyelewengan dan juga korupsi yang berlaku apabila pilihan raya
dijalankan, tidak boleh berhujah permasalahan. Kerana apa? Kita hidup di dunia yang serba kelemahan dan masalah-masalah ini akan wujud kekangan. Itulah yang perlu mereka buktikan, bukan kami buktikan mengenai mekanisme kekangan untuk mengatasi masalah ini. Itu masalah hujah pertama beliau yang kontang. Kemudian hujah beliau yang kedua pada hari ini adalah mengenai kos yang tinggi. Sebab itulah sebenarnya kos tidak pernah menggambarkan hak demokrasi. Walaupun kita banyak wang, walaupun kita boleh mengumpul berjuta-juta beli wang, tapi apa erti nilainya dengan hak demokrasi yang tidak ternilai harganya pada hari ini. Baik, saya memetik menurut Menteri Kewangan kedua Datuk Seri Ahmad Husni Hanazlah, kerajaan tempatan pada tahun 2010 mempunyai lebihan pendapatan sebanyak RM10 bilion dan hasil pungutan cukai saja berjumlah RM158 bilion. Kesemua jumlah ini kami tunjukkan kepada anda. Apakah mungkin kita tidak boleh melakukan pilihan raya kerajaan tempatan? Saya nak tuntut yang ketiga di sebelah sana, berapakah sangat kos yang kita perlukan sampaikan kita perlu memastikan hak rakyat pada ketika ini. Itu masalah kedua. Kemudian masalah seterusnya pada hari ini, inilah yang saya katakan beliau seperti Doraemon sebenarnya. Bukan badan anda tetapi hujah anda. Baik, pada hari ini apabila beliau katakan kos yang tinggi, saya buktikan kepada anda apabila beliau berbicara mengenai korupsi dan penyelewengan yang akan berlaku yang di Pertua Dewan. Apabila kita berbicara mengenai frasa kemungkinan ia sebenarnya tidak baik dilakukan oleh seorang pendebat senior, terutamanya daripada Universiti Ulung di Malaysia, Universiti Malaya, tidak boleh melakukan sedemikian kerana apa? Hujah kemungkinan ini kanak-kanak pun boleh berhujah kemungkinan akan berlaku kiamat. Esok siapa pun boleh berhujah kemungkinan. Itu masalah Ketua Pembangkang. Hujah ini tidak boleh diterima Dewan jika sebenarnya kita patut menolak beliau turun duduk di kursi penuntun di sebelah sana. Baik, permasalahan hujah timbalan Ketua Pembangkang pada hari ini. Apabila katanya apabila kita melaksanakan pilihan raya pada hari ini akan wujud kekangan undang-undang. Kerana apa? Kuasa pemilihan kerajaan tempatan ini telah dimasukkan di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 Seksyen 15. Beliau tunjukkan inilah kekangan apabila kita tidak boleh menjalankan pilihan raya. Usul ini adalah usul cadangan. Apabila Dewan pada hari ini bersetuju untuk menerima usul ini, akta ini akan dipindah. Maka tidak akan wujud lagi kekangan untuk kita menjalankan proses pemilihan raya. Mudah saja membidas hujah beliau pada hari ini mengenai keadaan kekangan untuk menjalankan pilihan raya pada hari ini. Itu masalah kedua. Masalah ketiga katanya pada hari ini apabila untuk mempercepatkan tuntutan hak demokrasi. Beliau menyenaraikan berbagai jenis kementerian seolah-olah kita berada di dalam Dewan Kuliah, bukannya Dewan Perdebatan. Jenis-jenis kementerian ada 6. Kemudian kerana bertambahnya golongan profesional. Kemudian beliau rantaikan pertambahan golongan profesional ini akhirnya menyebabkan permasalahan kerananya tiada pemantauan. Ganjil sifatnya, misteri seperti cerita Dragon Ball juga pada hari ini. Sebenarnya beliau sepatutnya tunjukkan apakah segala permasalahan yang berlaku apabila kita laksanakan pilihan raya, bukannya berhujah di atas kata kunci kemungkinan semata-mata. Rangkuman pengujahan di dalam Kabinet Pembangkang cukup mudah. Yang pertama dan yang kedua di sebelah sana bersifat misteri, namun tampil bercerita mengenai status quo perkara semasa yang berlaku. Kami tidak berhujah mengenai kemungkinan, kami berhujah mengenai realiti. Kami tidak pernah berhujah mengenai fantasi seperti mereka. Maka saya mohon demi demokrasi, demi keamanan semua rakyat dan anda semua yang berada di dalam Dewan Perdebatan pada hari ini, ayo berdiri bersama kami. Sokonglah usul pada hari ini Dewan ini mencadangkan ahli majlis kerajaan tempatan dipilih melalui pilihan raya. Sekian, terima kasih. Salam perdebatan. Terima kasih kepada Menteri Pertahanan Pihak Kerajaan. Untuk makluman Dewan sekalian, beliau adalah pelajar jurusan Ilmu Kemanusiaan tahun 3 dan status dia sudah berkahwin. Saya tidak pasti. Dan makanan kegemaran YB ini adalah buah zaitun. Dan minuman kegemarannya adalah air zam-zam. Dan apa yang menarik, filem kegemarannya adalah Ombak Rindu dan Cuti-Cuti Cinta. Dan benda yang semua orang tidak tahu tentang saya adalah kadang-kadang kelihatan comel di malam yang gelap.